Halo, Assalamualaikum. Ni cerita dia. Aku baca dekat FMT, dia kata, berita dia mengatakan bahawa tetap nilai ambang isytihar diri muflis. Kerajaan dia bagi tahu. Macam ni cerita dia. Bila seorang tu buat pinjaman sekitar, katalah 100,000 kan. Atau 50,000 lah cerita dia. Selalunya bila selepas berapa lama, mungkin setahun atau mungkin 6 bulan ke, paling-paling biasa setahun lah cerita dia. Atau dia ambil loan kereta contoh dia, dia akan menghadapi masalah kewangan sebagainya dan sehingga ia boleh menyebabkan dia boleh diisytiharkan muflis. Okey, sebenarnya pada aku, berapakah nilai yang sepatutnya kita setkan supaya adil kepada semua orang? Pada bank pun adil, pada orang biasa pun adil. Sebenarnya untuk status muflis ni, pada akulah dia mesti sekitar minimum nilai ambang dia 50,000 atau 100,000. Contoh cerita. Untuk rumah, kalau dia ambil loan rumah, 100,000. Dia punya nilai ambang baru boleh diisytiharkan muflis. Kalau dia ambil loan kereta, contohnya, atau pinjaman peribadi, dia punya nilai ambang dia mesti dah kita setkan pada 50,000. Mana contoh lah cerita dia. Kan? Takkan dia pinjam singa contoh dia, baru berapa ribu je contoh dia, dia boleh diisytiharkan muflis. Tak boleh bang, cerita dia. Tak boleh macam tu, tak patut macam tu. Panjang ion kredit dalam 10,000, 5,000 dah boleh diisytiharkan muflis. Tak boleh bang cerita dia. Dia sepatut kita kena set satu guideline minimum cerita dia. Itu yang aku setuju cerita dia. Aku tak setuju bahawa mudah sangat tau apa institusi kewangan ni membankrupt orang, lepas tu dia memaksakan mengikut nilaian dia pada nilai yang terbaru. Sebenarnya tak boleh cerita dia. Dia kena ikut nilai asal. Katalah dia pinjam 50,000, itulah setting dia, limited cerita dia. Katalah dia pinjam 100,000, tapi dia ni buat pinjaman peribadi, dia punya nilai ambang bankrupt dia 50,000. Kalau dia buat pinjaman rumah contoh dia, nilai ambang dia, katalah rumah tu 500, 600,000 contoh dia, nilai ambang bankrupt dia 100,000. Sama juga kalau dia pinjam apa ni, dia ambil kenderaan, beli kereta sebagainya, kita setkan nilai ambang bankrupt dia 50,000. Ini janganlah kejap sini, tadi macam pening lah cerita dia kan. Lepas tu kan, bila letak rendah sangat pun tak boleh juga. Sebab apa? Seramai sangat jadi bankrupt. Bila ramai jadi bankrupt, dia akan menyebabkan masalah pada sistem kewangan tu sendiri. Jadi aku setuju bahawa kita kena ada satu, dia panggil lantai dia dengan harga ceiling dia. Bankrupt tu cerita dia. Mungkin juga kita buat harga lantai sahaja kan, atau macam mana tengok macam. Tapi biarlah nilai tu waras sikit lah cerita dia kan. Aku nampak banyak kes adalah tidak waras lah. Macam dalam kes ni dia bagi tahu, dia suggest adalah 100,000. Boleh juga 100,000. Aku setuju juga 100,000. Kan? Kalau kita buat benda 100,000 tu kan. Tapi dia pulang kat masing-masing lah. Kerajaan kena menentukan benda ni cerita. Ini tanggungjawab kerajaan. Menentukan garis panduan untuk pembangkrapan. Tak? Macam mana nak isytiharkan dia orang muflis. Dan juga kena bagi satu guideline macam mana nak melepaskan dia orang ni daripada muflis. Itu dia. Menyenangkan dia orang untuk melepaskan diri daripada muflis. Kerajaan kena buat satu polisi. Tak bolehlah buat mufliskan orang, lepas tu susah orang nak release daripada muflis. Banyak songai itu ini sebagainya. Peliklah cerita dia. Contoh. Aku ada kawan-kawan. Bank nak mufliskan dia. Bank nak lelong rumah dia sebagai dia pada satu harga, dan harga tu murah, sedangkan harga yang dia boleh jual sendiri secara direct rumah tu boleh dapat harga lebih bagus. Dan kalau dia boleh jual dengan rumah tu dan boleh bayar bank punya hutang sebagainya, tapi bank tak bagi, bank tetap nak melelong juga pada harga yang jauh di bawah harga pasaran. Tak ke gila namanya. Sedangkan owner tu boleh jual benda tu dengan harga yang boleh dapat bagus punya, tapi tak boleh cerita dia. Kepala kotak dia mana cerita dia. Itulah kenyataan dia. Okey, Assalamualaikum.